Hari ni saya buat kuih tradisional, kuih getas. Okey, macam saya orang Banjar, kita orang panggil kuih gegatas. Ada ge depan dia, gegatas. Okey, ini dah hasil dia. Selepas siap digoreng, kita sira dengan gula ya. Jom kita lihat isi dalam dia. Dia. Luar dia rangup. Bahagian dalam dia lembut dan kenyal-kenyal. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Berlemak. Sebab kita ada kelapa parut dan saya menggunakan sedikit air santan. Lembut, tidak keras, tapi ada kenyal-kenyal sedikit sebab kita menggunakan tepung pulut. Biasanya kalau kita beli kat kedai, dia agak liat sedikit ya. Tak sama kalau kita buat sendiri.